Hai. Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Video yang saya tak sabar-sabar nak buat, baru dapat hari ni. Balik kerja, mandi, semayang semua, cepat-cepat kita set up untuk apa dia? Untuk unboxing Mega New Balance Running Kits and Shoes for KL Standard Chartered Marathon 2025. Saya setiap kali unboxing je memang excited. Ingat bila last kita buat unboxing besar-besaran ni? Kalau tak silap saya, masa saya nak pergi Annapurna tu, yang saya beli banyak baju-baju, barang-barang hiking semua kan. So ini pun saya nak ucap terima kasih kepada New Balance. Setiap tahun dia akan bagi sepersalinan lengkap unboxing Mega, Megatron, Megawati, Mega Dash. Tapi kali ini saya sangat terharu walaupun tinggal lebih kurang 8 hari menuju ke race day untuk KLSCM 2025. Saya berkolaborasi dengan New Balance untuk kasut dan pakaian rasmi race day nanti. Yes. Tapi sebelum kita nak buat unboxing, macam biasa, bak kata sahabat saya dari kampung Seriwangi, kita pimai-pimai tamtu tu. Bukan kampung yang satu lagi Siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. A few moments later. Kasut New Balance ni bukan asing buat saya Saya dah pernah cerita banyak kali. First time saya pakai kasut running New Balance, kalau tak silap saya, New Balance Beacon. Kembali kepada tahun 2018, hasil racunan sahabat saya, Tidok Runner, kemudian banyak lagi, saya Zante, kemudian saya ada 1080, dan kalau nak sebut kasut-kasut running marathon untuk KLSCM 2017, first saya masuk KLSCM full marathon, masuk full marathon aja, tak nak masuk 5 kilo kan. Adidas Adizero Adios 3, color orange. Yang tahun selepas tu Brooks Ghost 10, Ghost 9 ke Ghost 10. Kemudian 2019 baru saya pakai New Balance 1080 V9. Sekarang dah V14. Kemudian 2020 PKP saya pakai Vaporfly 5 km, kemudian Alphafly sekali lagi. Kemudian Vaporfly 3 2023. Last year saya pakai Mizuno Rebellion 3, Mizuno Wave Rebellion 3. Tahun ini kita tak tahu. Inilah kasut yang dinanti-nantikan. Saya gila excited. Okay, so anda pun nak tahu, jom kita sama-sama unboxing. A few minutes later. Okay, untuk pengetahuan saya takkan ulas review kasut especially sebab most likely lah New Balance tak ada kasut baru. Kasut yang ada ni pun spoiler, saya dah review sebelum ni, anda boleh tonton, link saya letak kat bawah ni. Kita buka yang bag kecil dulu, okay? Kasut yang best kita simpan lah sekejap, okay? Okay, apa New Balance bagi ni? First, terus buka yang best. Ini baju running dia. Okay, baju running ni tema dia dah tukar hijau. Kalau yang sebelum ni merah color yang fluorescent tu, dia kata New York Marathon punya color, New NYC punya color. Terima kasih. Sebenarnya New Balance nak bagi vest, tapi saya request t-shirt. Nice gila babe, color hijau macam ni. Nice gila babe. Kan? New Balance, sekejap kalau saya boleh ulas sedikit. Ini lawa gila color hijau. Ini memang material kasut baju-baju racing baju-baju racing macam baju yang saya pakai ni. Kalau yang ni harga dia 190 tak silap saya. Yang ni nanti saya confirmkan balik letak harga dia kalau saya jumpa produk ni, pasal dia belum launching lagi. Arumi dah pakai, belum launching lagi, tapi nice gila color hijau. Kasut kali hijau kot. Okey, jom kita letak kat tepi ni. Okey, nice. Saya memang idolakan baju-baju New Balance ni. Kemudian kita buka lagi. Walaupun saya berlari pakai tight, saya masih prefer short. Kenapa saya pakai short? Saya suka short sebab pertamanya, terus terang dulu saya jarang lagi pakai short. Untuk lelaki ni nampak lah, ni bukan nak kata censored, dia terbonjol-bonjol tu, kita nak elakkan. Okay, supaya umur-umur dah macam ni, bukan muda sangat kan. Kemudian seluar running saya ada zip, taruh kunci kereta, taruh inhaler, taruh power gel. So saya tak bawa belt, kecuali marathon kena bawa banyak gel, itu saya kena bawa belt, back wash. Makau lawa gila. Tolonglah ada zip. Ini macam baju yang sebelum ni, version sebelum ni kan. Tolonglah ada zip. Alamak, dia tak ada zip Ini memang seluar running betul ni. Ringan, material ringan. Memang anda tengok dia punya ni memang running punya. Kalau tak ada zip, macam mana kita nak buat Tapi color dia lawa, dia tak apa-apa matching. No problem, saya ada seluar New Balance color hitam. Okay. Terima kasih New Balance, nice gila. Tetapi bila dia tak bagi tu, dia ada bagi option lah. Ini dia.
back pouch. Okay, back pouch. New Balance bagi back pouch, brother. So, dia back pouch yang penting, dia kena ringan, serap air dan dia tipis, dia tak menggelembung. Ini boleh bawa handphone. Sebab untuk saya nak catat ni, saya tak minat untuk bawa bag plastik yang dia bagi tu. Sebab saya kalau boleh, saya tak nak pergi kutip bag selepas lari dan tak nak letak bag. Jadi untuk half marathon cukup. Pasal barang yang saya bawa tak banyak. Yang penting handphone boleh muat. Sebab action camera saya pegang. Nice. Lawa gila, babe. Okay. Oh, ini saya suka lah dia punya ni NB ni. Macam ada heat press yang high quality punya. Ala-ala reflector sikit. Material dia water repellent. Dan dia bukan water repellent. Yang penting dia tak menakung air. Okay. Nice gila. Back pouch. Apa lagi dia bagi? Banyak ada bagi kali ni. Arumi memang mat cat. Sejak dah tak berapa muda ni, ozon dah makin nipis. Jangan gelap. Terima kasih. Wow. Osfa adjustable. Ini memang running punya New Balance by 47. Tengok New Balance by 47. 5 panel. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, nice gila, babe. Okay. Jangan buang masa, terus pakai lah. Okay. Kita adjust dia punya jam. Nice sir. Okay, next. Akhirnya stokin New Balance. New Balance memang selalu bagi stokin. Okay, color putih dia bagi. Nice. Okay, kita terus buka. Okay, nice. Wow. Amazingnya. Okay, stokin. Kat sini. Okay. Ada lagi. Ini saya tak pakai. Ini macam dia nak beli jiwa Eri Syarida ya. Visor kali hijau untuk Eri Syarida. Wow, nice. Dia punya logo dia 3D New Balance, getah macam ni. 3D Eri Syarida pasti sukakan saya selepas ini. Bila saya bagi visor ni kat dia. Wow, nice. So, ini semua running kit yang untuk race day. Okay, kecuali yang seluar ni saya akan pertimbangkan nak pakai color hitam dan sebagainya, tapi awesome. Many hours later. Masa yang dinanti-nantikan. Kotak pertama. Saya assume satu kasut training, satu kasut race. Okey, kasut race ni biasanya saya nak cadangkan jangan terlalu fresh, jangan terlalu lama pakai. Maksud dia terlalu fresh, anda still kena break in. Walaupun dia kata kasut tu ready to race, at least anda ada sekali je lari long run. At least dalam 10-20 km sudah ada. So untuk saya ada masa 8 hari je. Kebetulan saya ada lagi satu long run yang tak berapa long hari Ahad ni. So kasut trainer ni tak berapa berkesan sangat, tapi saya still akan pakai untuk saya punya easy run, saya punya workout. So, pastikan kasut jangan terlalu lama dan kasut fresh. Okay? Anda nak pakai kasut macam mana, carbon plate dan sebagainya, itu serah pada anda. Tapi biasa kasut race saya pastikan ringan, tak ada masalah ada carbon plate. Walaupun anda pelari yang tak berapa laju, macam saya ni. Okay je pakai sebab ini race day. Jom, jangan buang masa. Right, ini nice. Medium. Moyen, kalau dia moyen. Ini dia. Nak pastikan color dia. Beri tepukan gemuruh kepada New Balance Fuel Cell Acid Trainer V3. V1 saya ada, V2 saya ada, V3 ni memang favorite saya. Okay, kasut super trainer, betul-betul super trainer. Harga dia tak silap saya dekat pasaran 899. Color apa? Macam biasa saya tak akan review kasut ni. Color apa? Melantun. Wow, color jean moyen, tapi dia tulis moyen tau. Jean ni bukan jean mata toncit hijau dengan kelabu. Grey ni memang color trademark New Balance. Semua yang grey New Balance memang stylo, memang kena dengan dia punya DNA. Dia main dengan color hijau ni. Matching babe. Nice. Terima kasih New Balance kasut trainer, saya akan pakai secepat mungkin besok. Inilah dia kasut yang dinanti-nantikan selama ini. Berikan tepukan gemuruh kepada. Wow. Okey, tukar posisi. New Balance. Boleh lah. Macam kalau saya kata saya tak tengok, bohong sangat lah kan. Okay? Sebab dah buat video unbox tadi. Ni dia. Cuma kalian dah tak tengok lagi. SC New Balance Fuel Cell SC Elite V5. Hijau. Yang sebelum ni merah. Ni dia tukar hijau. Inilah kasut race day saya untuk KL Marathon 2025. Terima kasih New Balance. Saya gila excited dengan dia punya color baju ada. Okay.
Stokin kena cari hijau juga, okay? Untuk nak matchingkan dengan ni. Sebab untuk KL saya nak catat dia biru ke hijau. So kita pakailah color tema. Selalunya saya suka color kontras, color pink supaya cameraman nampak kita kan. Tapi it's okay. Style gila. Saya sebenarnya dah pakai VSC Elite ni masa Duo Highway Challenge yang color merah tu. Saya dah bagi komen, dah bagi review. Tak perlu komen lagi. Antara kasut favorite saya tahun ini. Terima kasih New Balance. Terima kasih New Balance. Okay. Jadi sambil-sambil kita share ni, saya pun nak tanya anda. Menjelang 8 hari ni taper week. So masuk taper tu beringkas. Training sama, intensity sama, volume berkurangan. Berapa persen tu anda boleh tengok anda punya struktur training. So InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa kat RSD nanti. Kalau ada rezeki saya buat lagi satu video persiapan terakhir sebelum, sebab tahun ni KL Marathon tukar banyak perkara, banyak info-info terbaru yang mungkin anda perlu tahu. Dan apa kasut race anda? Saya punya anda dah tahu. Share kat bawah ni apa kasut pilihan anda. Bagi tahu saya kenapa. Okey, terima kasih tonton sampai habis. Kalau anda suka video tu, tekan button like, tinggalkan komen. Yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bagikan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.